Filem Joko Anwar yang terbaru ni, filem yang agak dark dan berat tau. So, aku nasihatkan kat korang semua, jangan tengok filem ni waktu korang stres. Sebabnya, dia buatkan kepala korang ni berfikir dan berdenyuk-berdenyuk sakit kepala. Filem Legenda Kelam Malin Kundang. Filem ni mengisah tentang seorang lelaki, itu Alif. One day dia terlibat dengan satu kemalangan yang dahsyat yang menyebabkan dia ni lupa habis ingatan dia. Isteri dan anak dia pun ambil dia balik dekat rumah. So, Alif ni, dia macam-macam berfikir kat kepala dia. Sebab dia tak ingat langsung zaman-zaman kecil dia. Hanya dia ingat beberapa minit sebelum kemalangan tu je. Dan dia ingat isteri dan anak dia je. Dan, nak cerita, isteri dia ni macam tegang je dengan dia. Macam tak ngam je. Macam ada benda yang tak kena. Yang Alif dah buat sebelum ni. Nak je cerita lagi, one day tu tiba-tiba mak dia ni datang dekat rumah dia. Mak dia ni pula dia tak pernah jumpa tau sejak 18 tahun yang dulu. Lepas dia keluar kampung tu, dia duduk dekat Jakarta, jumpa isteri, kahwin pelbagai. Ni first time dia nak jumpa balik dekat mak dia. Dan Alif ni pula dia tak kenal dan tak ingat langsung muka mak dia tu macam mana. So, bila mak dia datang duduk dekat rumah bersama dengan anak isteri dia ni, dia macam pelik, dia ada rasa something yang tak kena dan dia banyak dapat flashback balik benda-benda yang creepy, yang ngeri. Nak dia cerita, tiba-tiba mak dia yang datang tidur, yang dah masak apa semua, dah mula baik dengan dia ni, tiba-tiba hilang guys. Lepas pada tu lah Alif ni mula siasat dan dia jumpa sesuatu yang dark yang menyebabkan korang semua terkejut. Okey, filem ni dia macam mana nak cakap bagi aku lah, dia macam agak memeningkan lah. Korang akan tertanya-tanya banyak benda yang korang tertanya daripada awal. Apa yang filem ni nak tunjukkan sebenarnya. Tapi at the end tu baru korang faham apa yang filem ni nak sampaikan. Dan apa yang disampaikan tu memang agak dark lah. Cumanya bagi aku filem ni awal-awal tu dia agak slow tau. Dia macam terlalu berat, terlalu memeningkan. Sampaikan kita rasa aduh, apa ni kita macam tak faham tau. Tapi at the end tu akan faham lah apa sebenarnya yang berlaku dalam filem ni. Kenapa bini dia macam tu, kenapa mak dia hilang, kenapa akan dijawab satu persatu bila dah masuk dekat third act tu. Memang dijawab satu persatu. Dan mungkin filem ni bukan untuk semua orang. Tak semua akan suka dengan cerita macam ni. Dan personally aku pun lagi suka Joko Anwar ni buat filem seram je lah. Jangan buat filem macam ni. Pening. So, rating aku untuk filem Legenda Kelam Malin Kundang ni, aku boleh bagi 7/10 guys. Komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem terbaru Joko Anwar ni. Okay? Ciao.